Assalamualaikum. Kak Nah just nak share sikit pengalaman Kak Nah pasal Nattokinase ni. Kak Nah dah amal lebih kurang 3 hingga 4 bulan dah. Dulu saya memang ada darah tinggi, kolesterol pun tinggi, selalu rasa pening kepala, bangun pagi kadang-kadang rasa macam dunia berpusing. Lepas tu tangan kebas, kaki sejuk, kadang rasa jantung ni berdebar tak tentu pasal. Nak kata stres tak juga, tapi badan rasa tak stabil. Lepas tu Kak Nah mula try Nattokinase ni, anak yang belikan mula-mula. Dia kata bagus untuk cairkan darah, lancarkan aliran darah ke jantung, otak semua tu. Mula-mula ambil sehari 1 biji je, lepas seminggu lebih saya rasa kepala dah kurang pening, badan rasa ringan sikit. Masuk bulan kedua, Alhamdulillah, saya boleh tidur nyenyak, bangun pagi segar, rasa makin sihat hari ke hari. Sekarang ni, saya teruskan ambil pagi-pagi lepas sarapan. Tekanan darah pun makin stabil, saya cek kat rumah setiap minggu. Bukan nak claim sangat, tapi saya memang rasa beza.